pukul 5 pagi kita sampai dekat Cameron Highland. Mau gila tak main Cameron Highland, tapi kali ni main pukul 5 pagi. So nothing much lah, kita check in dulu, lepas tu jumpa esok. Let's go. Pagi ni kita ke Sungai Palas punya Teboh Plantation. Seawal 7.30 pagi, tapi trafik dah mula rancak, dah start jam lah. Tu dia tengok. Memang orang main kamera ni memang pagi mereka bergerak awal kot. So, tengoklah macam mana, berjaya tak berjaya kita masuk Sungai Palas tu. Right, kita dah sampai dekat Ladang Teboh Sungai Palas. Kita bawa budak kecil ni. So jom kita mendaki, kita akan breakfast kat atas tu. Alright, tapi nampak macam dekat tu. Jom, let's go. Alright, kita dah sampai dekat puncak dah. Ni tak nyawa juga. Sebab hari okey, hari steady lagi. So jom kita breakfast dulu. Alright, jom kita makan. So ni kita punya menu. Order nasi lemak, ayam rendang dengan roti bakar set. Roti bakar kaya. Kita makan macam menu lagi. Okay, so jom makan. Okay, settle makan, kita ambil gambar kat sini lah. Ni dia punya signature Palas. Dulu ada kedai makan kat sini, tapi dia dah kedai makan, ada meja makan kat sini, tapi dia pun dah buang untuk khas tapi gambar. So bagus juga. Dia dah luahkan belah sana. So next kita nak tengok dia punya kilang. Kilang buat teh. Macam mana dia proses teh. Let's go. Kita dah habis tour factory teh. Kita punya student seorang tengah tidur, mengelak rombongan kita, tapi dia yang paling faham lah. So let's go. Rasa baru, immunity. Dia rasa hazelnut. Alright, settle kita punya lawatan dekat Teboh Sungai Palas. Jom kita turun. Budak ni pun dah barai lah. Jom let's go. Alright, kita dah sampai Kia Farm. Kita parking kat Kia Farm. Lepas tu kita naik bagi pergi ke Kia Farm. Ni dapat parking. Boleh parking kat sana. Let's go. Masuk sampai ke dalam kedai. Apa lagi mau? Tunggu sampai. Jom.
Kami dekat Centrum Cameron Highland. Lepas settle daripada Kia Farm, kami masuk sini tengok shopping mall lah. Situ dia ada kedai makan, dia kedai apa, dia ada shopping lah. So nice pula tempat ni sebab dia open kan, macam kat overseas. Okay, sekarang ni kita on the way ke apa? Tokyo Town dekat Cameron Highland. Okay, so sekarang ni kita berada dekat Centrum Bincang. Sini kita. Jom. Kita dekat Tokyo Town, Cameron Highland. Rasanya seperti dekat Tokyo. Basically makanan je lah kat sini. Makanan Jepun. Barang-barang tu belilah sikit-sikit. Lepas tu dia ada tiang Tokyo tu. Lebih kurang beli lah. Asal feeling sikit-sikit dia. Let's go. Alright, kita dah check out Gabriel Homestay. So kita dah menuju balik ke sarang masing-masing. Lepas tu kita berhenti makan dulu dekat The Box ni. Sebab plannya nak pergi Madil Agro lah, apalah. Pergi tengok jalan. Dua-dua hala dah jam. So kita berhenti makan kat sini dan kita balik tu ya. Keadaan makin mencabar. So let's go.